Kita perlukan lebih ramai abang motor minyak hitam jalanan. Terima kasih. Ini semua rezeki milik Allah, insyaAllah. Terima kasih juga TV dan YB. InsyaAllah tiket tu saya akan bagi dekat mak saya sendiri untuk bagi dia pergi umrah. Sebelum ni saya niat memang dalam hati nak bagi dia pergi umrah. Ini dah ada rezeki, saya bagi mak saya. Lagi satu tiket tu ke mana dengan abang? Mungkinan tiket tu saya bagi dua-dua kat mak saya. Dia akan ajak rakan dia lah ataupun saudara saya. Banyak juga yang mesej saya untuk nak infak, tapi buat masa ni memang kita dah tutup lama duit infak tu. Saya tak nak takut saya gelap mata ataupun salah jalan. Saya takut akan datang nanti saya tak nak benda ni gelap mata dan terjadi berpanjangan. Sebab sekarang tu isu-isu agak panas. Saya tak nak. Kalau boleh saya tak nak duit infak. Saya minta maaf. So, setakat ni memang ditutup, memang tak memang tak dibuka. Saya dah tutup duit infak tu lama lagi, dah tahun lepas lagi. Sebab duit tu bila saya dah seorang bagi QR, orang yang sama akan QR. Sebab orang tu, sebab saya dah cakap orang yang baru nak infak, ada orang stay lagi. Baking duit tu, tapi jangan tak banyak lah. Tapi duit tu saya tak nak banyak. Tu bantuan tu kebanyakan scam. Duit infak ni memang nampak senang tapi susah nak dijalankan. Ada yang minta pamper, ada yang minta rumah terbakar, macam-macam lagi. Tapi saya jalankan amanah orang ni dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Perbincangan saya dengan sambil-sambil saya naik motor tadi, sembang-sembang, saya pun tahu nak tanya latar belakang, keluarga semua. Dan saya lihat bahawa terus ketika duduk tu berbincang dengan pengurusan Al-Hijrah, apa kita nak bagi dekat abang motor minyak hitam, kita kata yang hadiah yang terbaik kot. Lepas tu ibu dia adalah peminat TV Al-Hijrah. Jadi kita rasa kita hadiahkan umrah. Moga-moga bertambah keberkatan kan. Seperti yang saya sebut sebentar tadi, dikala media sosial kita dibanjiri dengan perkara-perkara yang tidak baik, dengan perkara-perkara yang menanamkan kebencian, tiba-tiba ada cerita yang menginspirasikan kita, yang menggambarkan bahawa rakyat Malaysia ni baik sebenarnya. Jadi daripada orang biasa tetapi